6 pucuk pistol di atas kepala saya. 6 pucuk pistol di atas kepala saya seolah-olah saya teroris. Dia dah mula keluar, tapi saya tak pasti kenapa. Jadi you masih akan tangkap ke? Pecah rumah saya, masuk, pecah pintu. 6 pucuk pistol di atas kepala saya. 6 pucuk pistol di atas kepala saya seolah-olah saya teroris. Seolah-olah saya teroris. Itulah akibatnya mendedahkan pemimpin tertinggi. Itulah akibatnya. Tak. 6 pucuk pistol. 6 pucuk pistol di atas kepala aku. Sekarang ni nak dibawa ke mana ni? Kena beritahu lah saya peguam dia. Mana boleh tangkap orang tak beritahu dia nak pergi mana? Ni perangai apa ni? Ni undang tak ada ke tak ada ni? Inilah masalah dia. Nak percaya macam mana? Tak beritahu saya peguam Albert. Nak tangkap tapi tak nak beritahu saya nak bawa ke mana. Tengok ni.